Mana? Mana? I bagi full Kita score. buat tournament nak 3, link 2, apa link? down baru serve. Okay, Okay, kalau I sebut 3, you serve, fall. Jadi bagi Q, point benda terus ni kat dah start sebelah. tau. Baik, bila I tak sebut lagi, you serve, kita reserve. Okay? Ada any Kita question? start live. Okay, sekejap. Okay. Head or tail? Hello guys, selamat petang lah kan. It's tail. Afternoon. Dengan saya hari ni, sekarang ni. Tadi saya You nak seorang-seorang serve? ni, sekarang ni kita ada You nak- belah Liberty pot kat mana? Games. Referee tengah bagi Siapa yang akan briefing serve? Okey, referee untuk sorry, hari siapa ini. yang akan receive? Syahida Receive ball. Aliar binti Ramli Nurul. akan menghadiri perlawanan Nurul di akan antara receive. Nozi Okey, siapa dan yang- Aim, Syah- iaitu Nozi dan Nurul Aim akan berlawan dengan Syarif ke? Syarif dan Ika You akan serve Nabila. ke? Iya. Syarif Ika. Ini kalau saya tengok Syarif. Syarif dan ni pun Nurul. terror ni. Alright. Ni bukan melawak je ni. Dia Okey, ni kita memang test melawak serve. tapi dia main pickleball. Dia punya test serve tu 1 inci pada line tu. Oh. Test serve. Bukan Ah, biasa-biasa Nabi- nampaknya. Nabi- Okey. Ini yang datang ni bukannya kosong-kosong. Oi, okey. dupa mereka pun agak tinggi. Ya. Untuk Syarif 3.223 dan Nozi 3.133. Ika Nabila saya rasa dia terlupa bawa dupa hari ni. Sebab tu dupa Oh. tak keluar. Maybe Dia tinggal kat low rumah profile, dupa dia. Dia profile untuk menjadi buaya. Ready? Okey. Time in. Yes. 0-0. Kosong-kosong. Dia. Satu return. Sedikit popi. Set up. 1. Hui. Itu bola sedekah tu nama dia. 1-0. Oops. Ops, Okay. ops. Fall. I said bagi I Malaysia full out score. Alright. So point dekat dia orang. Okey, Alright. point dekat dia orang. Okey. Clear, Okey. dengar dulu I punya Satu full score. fall berlaku di situ ya. Ni Di fall mana kenapa? Tadi cuba 1 cerita sikit. all. Sepatutnya kena serve selepas referee Sebut call result okey. Ah. Fair play, fair play, fair play. Fair Okey, play, dia fair bagi balik. play. Fair play, fair play, fair play. Belanja So balik. maknanya kena One. referee kena sebut dulu baru kita boleh serve. Ya. Okey. Macam itulah peraturan kalau kita ada referee pada Cantik, satu perlawanan blok kita. cantik tapi open banyak sebelah kanan tadi. Nasib baik Side Out. out. Yes out. Masuk tu. Masuk ke keluar? Keluar. Okey. Rasa si Syarif cuba main poaching sikit tadi kan. Tak berjaya. Okey. Nabila sikit nervous lah kan. Side out Dia 3. macam nervous sikit kan. Nervous, Bola semua naik ke atas lah tu kan. Okey, Nozi melakukan serve. Okey. Halah. Sangkut di situ di jaring. Satu return yang sangkut di jaring oleh Ika Nabila. Betul. Cantik serve sampai ke baseline. Oh, return yang Yes, it's out daripada 5. Syarif ya. Ada orang gelak kenapa bola tu dia kata 5-2. out. Kenapa bola tu dia kata out? Lain macam pukul dia. Wah, itu dia. Side out 3. Nampak Syarif marah nampaknya. Tak sabar dah pukul dah. 3, 5. Bola tu apung-apungan. Yes. Diapungkan, diapung-apungan. Jadi disambarlah. Cantik. Dia belanja ambil masuk pula. Oh. Ada bola out dia ambil dia masuk pula. Satu teknik yang di luar jangka Saya Weh. pun tak predict bola tu akan masuk ya. Itu No, dipanggil Ika. jurus belanja. Reserve. Yes. Sabar dulu. 4, 5. Itu kita sebut jurus belanja. Okey, dia belanja tu bola tu Okey, tadi. satu poaching daripada Syarif. Oh cantik. Oh satu. Tak Saya- boleh drop reset sikit. 6, Cubaan reset yang tersangkut ya. Okey, sekarang Nurul akan memulakan 6, servis. Okey, nampak laju betul point 15 ini main ni. Side out 5, Syarif. Okey, 5-6. Boleh. Boleh. Sini, yes. Okey, sekarang 5, 6. 5, 6. Syarif 5. Nozi dan Ain 6. Side out Oh, satu 7. cubaan yang sangkut. Servis bertukar tangan. 7, 5. Servis bertukar Tangan. tangan. Bukan tukar pedal. Oh, tukar pedal Okey, satu lagi percubaan yang terkeluar Point daripada change Ika and Nabila memberi mata kepada Dia Syarif. macam Syarif. dia macam baru nak boleh main lah. Nabila Sini, macam pergi baru sini, nak boleh sini, main. pergi sini, yes. Dia Okey, baru change baru end. nak panas ni kan. Ika receive? Yes, you receive. Alright.
Cantik serve. Satu drop reset yang sedikit kuat tapi masuk lagi. Cubaan. Baguslah partner yang sebelah sana bagus. Nampak tu. Okey. Point. Dia pandai, Overhead dia volley pandai. yang Dia cantik. sabar kan. Dia sabar je kan. Pandai main, pandai Ke main. tepi line. 9-5. Nice. Masih lagi berjaya diselamatkan oleh Sharif. Satu cubaan. Dia cuba buat satu agresif ding kat situ tadi kan. Cantik skill. Point dah masuk ke 10 eh. Wow, atas net betul dan point Side berjaya out. 6. oleh Nabila. Dapat juga point lagi. 6. Masih lagi. Boleh fight lagi. 6-10. Cantik poaching. Diselamatkan lagi. Point. Okey. 7. Saya tak nampak. Bola tu out. Receiver's call. 7-10. Nice. Satu semi drive. Cantik drop reset cuba dilakukan oleh Sharif. 11. Masih lagi mungkin Yes, kurang confident reserve. sikit lagi. 11. Out. Point. Oleh Nabila. 12-7. Mereka cuba mengekang kemarahan Sharif dan juga Nabila Dan cubaan. Terbuka luas sebelah kanan. Sharif tak nampak bola tu. Dia buat bola tu macam dia nak pukul sebelah kiri. Rupanya dia pergi belah kanan. Top spin pula. Cantik pula. Bagus. 13-7. Cantik. Side out. Masih lagi menunjukkan satu Sharif, yes. ketenangan kan. Walaupun bola tu meniti Eight, attendance tadi 13. kan. Nice. Satu lagi cubaan. Nampak dalam game ni dalam tu You. akan attack siapa kan. 14. Yes. Tapi selalu kalau dalam mix game ni dia memang akan 14. player akan attack 8. pemain-pemain wanita lah. Kecuali kalau wanita tu memang terror, dia akan jadi balance lah. Point game 15. Itu dia dimenangi oleh Nozi dan Ain. Alright. 15-8. Walaupun ada kebangkitan ditunjukkan oleh Sharif dan juga Ika Nabila. Dia ada tunjuk kebangkitan dia tu. Ini dia Zaim Taufik setelah dipanggil untuk masuk. Zaim akan bergandingan dengan Elvira. Kita tengok lagi sekali, kita sebut nama Zaim akan main dengan dia bergandingan dengan Elvira. Kemudian okey, dah tukar.